Sorry. Ya. Support. Tapi yang penting, tengok tu. Cantik betul. Tengok dia. Nampak latar. Oh, taklah. Dia sekadar tengok-tengok saja. Cantik kan? Kalau tak cantik, tak boleh tidur saya malam ni. Ya, cantiknya baju Ayah Navy. Sikit lah cantik. Takkanlah nak cakap baju ni kot cantik. Kesian dia. Dah lah, Bella semalam tak tidur. Janganlah cakap cantik. Baju kita cantik. Mana boleh baju je. Bajunya hanya mengikuti semua. Orangnya kalau tak cantik, susah baju tak cantik. Betul. Okey, kita mulakan Tempat yang sama ke? Betul. Tempat yang sama. Sekejap. Position dulu. Baju belah kanan. Ya. Mana ya? Kanan. Tidak tahulah kanan. Sekejap, sebenarnya lah. Jangan tengok. Sekejap. Okey, tengah siap. Hijab. Mana budak naik aku? Ayat Tuhanku. Abang nak buat bersih rambut gunting gini. Syekh atau penuh? Alright. Dapat sikit boleh? Okey. Yang main ni. Tak tahulah. First, klik kamera terus kat situ. Okey dulu. Okey dah. Nice. Janganlah. Okey, ready? Ada smile. Pada kamera dulu. Bella nak masuk sikit. Depan sikit. Sikit. Okey, good. Nice. Tak nampak Syekh? Tak nampak pun? Dah. Okey, ready? Kamera. Smile. 1, 2, and 3. Tapi nak turn sikit badan. Turn sikit. No. Badan ke sana sikit. Alright, good. Ready? 1, 2, and 3. Up, hijau. Ni hijau apa? Alright, good. Ready? One more time. Ready, 1, 2, and 3. Sekejap. Finish. Ni hijau. Apa? Emerald. Ready guys? Ready, smile. 1, 2, and 3. Formal dulu. Ready, 1, 2, 3. One more time, stay. 1, 2, Okey, cantik. one more time, stay. 1, 2, 3. Masuk. Yep, one body. Ready, 1, 2, and 3. Terus dapat dah. Baby, pandang kamera dulu. Baby, pandang kamera. Stay 1, 2, and 3. Another one. Stay 1, 2, and 3. Alright. Korang pandang each other. Ready, 1, 2, 3. 1, 2, and 3. Another one. Stay. Okay, gitu. Okey, Bella. Boleh pergi sambut. Okay. Okay, ready. 1, 2, and 3. Another one. 1, 2, 3. Alright, change pose, Bella. 1, 2, and jump, stay. 1, 2, and 3. Both pandang kamera dulu. Baby, pandang kamera. 1, 2, 3. Another one, stay. 1, 2, and 3. Pandang kamera. Last one, half body. Ready, 1, 2, 3. Baby, nak ke sini sikit kepala. Alright, good. Better. Ready, 1, 2, and 3. Baby, satu tangan dekat samping. Okay, good. Nice. 1, 2, 3. Now, white shot satu, white shot. Ready, 1, 2, and 3. Alright, tengok dulu gambar. Dek. Okay, ni hasil. Kejap, sorry. Video. Nampak ke? Ya, ada Bella yang cantik. Janganlah. Kalau saya tepi orang lain, dia terus hancur tu gambarnya. Daripada tengok hasil ni, baik tengok yang real. Bukan dah. Buat apa tengok skrin? Kita tambah lagi. Macam mana dapat? Dia flip macam mana ni? Flip kamera. Okay. Kita nak mewawancara wanita besi yang hanya tidur 2 jam atau kurang 2 jam kerana semalam ada syuting apa? Anchor.
ni shooting dengan kucing. Shooting dengan kucing sampai pukul 2 bukan 2 pagi. 5 pagi. 5 pagi. Yes. Ya, saya bila saya dah bangun nak bersukan, dia belum tidur. Belum tidur lagi. Lepas tu tidur terus datang untuk shooting seterusnya. Nak marah macam mana? Kena terima seadanya. Tengok. Bella solo dulu. Steady, Bat. Macam mana, Bat? Macam tu lah. Alhamdulillah. Daripada Perancis ke... Semoga berjalan dengan lancar. Sekarang hari ni kita di New Zealand ya, Bat? New Zealand. Ni mantap lah pagi dia dekat Parlimen. Okay, tak apa, kita tengok Bella shooting. Buat apa nak tengok saya? Saya tidak penting. Tidak penting. Okay. Tengok tu. Fokus lah. Yes. Hari ni saya rasa kita ada dalam 20 baju. Pada hari Ahad saya telah shooting 55 baju. Tak pernah saya sangka boleh buat shooting 55 baju dalam satu hari. Ya, tap screen guys. Terima kasih ada yang komen. Dari depan tu nampak benda. Ya, sekali-kali kita buat live lah. Tu tengah buat love ke atau tengah buat apa tu kat tangan? Ni ada yang push ni. Wow. Yang ini ada kasut. Tak, kenapa sekarang saya dah pakai kasut dah? Kasut tu comel tapi bukan photoshoot. Bella tidak menerima kasut saya. Orang lain semua macam okey je, Bella seorang yang tak terima. Dia mendiskriminasi kasut saya. Astaghfirullahaladzim, tak lah. Saya rasa tak salah pun kasut ni, guys. Kesian kasut ni. Kasut ni dah berdedikasi bertahun-tahun. Saya pergi Parlimen pakai kasut ni. Kerja orang kat Parlimen pakai kasut ni. Kerja siapa? Apa? Kerja siapa? Kerja masalah rakyat. Tak ada jawab kan? Tu kena tukar kasut ni. Kasut ni kalau saya nak lari daripada orang tak boleh. Kasut yang YB ya? Sebab kasut YB tu terlalu ekstrim. Apa yang ekstrim lah? Baik. Betul lah. Tak, Askar tak apa. Sebelum ni Bella kata nampak kasut hilang. Astaghfirullahaladzim, tidak lah. Tengok semua macam tak nak mengaku. Tak lah. Okey. Kasut ni kasut. Ya Allah, dah handsome pakai kasut tu lagi handsome. Masya Allah, saya tak boleh fokus di shooting ni macam mana ni? Oh, dia tadi dia boleh fokus. Kerana kasut je dia rasa handsome. Maksudnya kehandsomean saya dirumuskan dengan sepasang kasut. Distract sangat ke kasut tu? Distract lah. Apa yang distract? Lain tu kan boleh. Ya. Alhamdulillah. Yang ni since saya seorang boleh? Sekejap tak, saya tengok nak pakai kasut ni. Kasut ni je annoying. Okay, jom. Rapat dengan aku sikit. Sekejap. Kau punya berapa? Tak tahu? Oh. Tak gua. Ada orang cakap kasut YB kasut budak sekolah. Tak baik ke? Kita tahu tengok. Bella tak boleh fokus. Kasut CIDB. CIDB tu kasut construction. Saya setuju. Oh, panggil warna hijau Belova. Ni boleh jadi shooting Belova ni. Tak baik aku orang cakap kasut budak sekolah. Kasut ni banyak berjasa kat saya. Sampai hari ni saya pakai ke Parlimen. Saya turun kawasan Kemuar pun saya pakai kasut tu. Tahun ni nampak muda lah. Apa? Kalau kita baik sekolah ni nampak muda lah. Tengok. Bagus. Sangat positif lah. Tak ni kerja rambut ni. Tak. Abang tu tak ni. Abang ni. Ui, Allah minta maaf. Saya nak pakai kasut ni. Tak masuk-masuk kasut. Tapi makin besar pun. Kita nak tak ada kasut. Dekat mana ni? Kita sekarang di lokasi yang rahsia. Bella pakai tinggi please. Tak perlu pakai tinggi. Dah cantik dah. Ya, hijau Belova. Wow. Kita promosikan Belova. Lalu tak naik naughty. Kalau YB live tak faham.
Sabar dulu. Sambil tunggu dulu sambil wanita luar biasa sedang ya. Lek. Lek ah ya. Cuba betul lah tu. Model-model long leg. Ha, dia bagi ni. Assalamualaikum. Berpeluh ke? Tak ada lah. Cut frame. Aura positif. Alhamdulillah. Kita sekarang di lokasi yang rahsia. Waalaikumsalam. Ya betul, Bella shooting daripada pukul, bukan pukul 2 pagi je, shooting semalam daripada pukul, dia ada program dengan saya. Program tu dalam pukul 4, pukul 5. Habis dia terus pergi shooting. Dalam 10 jam shooting tu. Dan nak 12 jam kerana dia hanya habis pada pukul 5 pagi. Balik rumah tidur pukul 6 pagi. Lepas tu habis tidur 2 jam, terus datang ke lokasi ni untuk shooting. Saya kat Parlimen lah pagi. Dia diam ke? Ni bukan shooting untuk movie ya, ni shooting untuk Prima Valley. Kalau movie tu biarlah Bella, saya hanya layak memainkan karakter sebagai robot. Tanjung Katong. Apa rahsia aktif? Dia tak ada rahsia, dia cuma perlu konsisten je. Without looking camera. You always have to be consistent and disciplined. Because Camera roll. positivity and passion is often fleeting, dia tidak kekal lama. Tetapi bila kita dah mendisiplinkan diri, disiplin itulah yang membantu kita pada hari yang kita malas atau rasa sukar nak bangun. Tengok tu. Bella tak mengantuk. Saya pun tak tahu kenapa dia tak mengantuk. Saya dah mengarahkan supaya dia dapat tidur yang mencukupi. Tetapi yalah, work is work. So I understand. Okay, jom. YB boleh masuk. Okay, dan saya pula. Tak ada. Pas sekejap je. Tak apalah. Saya Ha? saya akan menjadi ya. Tadi dia mesti cakap pasal Bella kan. Sekarang saya akan cakap pasal dia. Tadi dia bercakap pasal saya. Okey, dia cakap apa guys? Ada ni. Tak boleh, tak faham. Susah. Tengok ni lah. Habis tu? Pergi ke kanan kiri tak ada. Habis pergi Bella. Bella penat. Alah, kerja. Ready? Tu nak apa? Jalan nak apa? Jalan. Roll and action go. Hai kesani mengalir lari kau mencari mengisi. Di sini nak bagi kisahnya. Jatuh cinta memang manis. Apalagi ada kamu di sini. Okay, kita try diri macam biasa. Tangan kat situ. Tanganku sayang, ku tak ini bersama tanpamu. Nice. And camera. Menjeling ku bertentang, mata kita sama memandang. Ku coba nak seperti akan namanya. Cuma cakap kenapa? Tadi hilang fokus. Zoom tu. Angry Bird. Soft smile je. Soft smile. Yeah. Alah pandainya dia. Alah. Alah. Manis ya senyum ayah adik. Manis.
Senyum. Tak perlu kata apa-apa. Senyum. Ya. Okay, pairing Bella masuk. Oh, dia kacau kan. Tak, dia adalah Angry Bird yang manis. Okay, sambung. Silakan duduk puan. Mana tadi sini ya? Pengantan. Oh. Sekejap. Dah? Okay. Okay. Jadi, yang ni saya take pose ya. Tak nak tengok lah story kau. Sini, blog terus. Bosan. Okay, look each other sikit. Ngam, okay, kamera balik. Go. Cantik. Nice. Sikit lagi. Okay. Bila kalau di kirim tu jangan tunduk sangat. Okay. Macam tu, yes. Ngam. Ready, sikit lagi. Shot. Dua-dua kamera, go. 3, 2, 1. Konten masuk. Okay. Sebabkan ni. Tengok dulu. Nil, sini. Orang nak tengok Nil. Sekejap sebab dia tengah shoot konten. Tak boleh. So, kita ni. Saya barang sihat. Semalam shoot kat mana Nil? Tak dah sampai pukul berapa? 5. Tengok. Saya terlajak ni. 5 tu dah masuk hari lain. Tak habis lagi. So, sambung lagi sini. Dia macam kita bangun nak tengok bola kan. Tadi 4 suku punya game. Dia orang tengah shoot lagi lah. Ada konten yang kita tanya. Cuba teka dalam ni ada berapa ekor. Right. Siapa teka betul, ada hadiah. Mana tadi? Asal ini dah keruan ni? Sebab dia mandi tadi. Bila masa mandi kat kolam ikan? Tadi banyak. Orang tengah shoot lagi. Belum. Cepat. Oh. Kejap tengah shoot. Tu ada. Nampak tu. Tu. Korang tak tahu lagu saya dipolitikan masa sekolah. Bukan yang berfikir ke lagu apa? Korang Sekejap tak ke korang nak memang lagu tradisional ke?
Tak baik aku ketawa. Keranamu kami bangsa berjaya. Keranamu kami merdeka. Tinggi-tinggi gunung Kinabalu, tinggilah kita yang sama-sama. Aduh. Dah. Okey. Baju Mike. Kita Bukan baju pula. Dah. Ni kenapa ni? so tadi kena okey lah. Okey. Ada belang tu okey. Oh, sorry. Buka baju buatmu. Buka baju buatmu. Kucing pak. Nak cari ikan. Ada ikan besar tak ke sini? Alamak. Ikan besar yang boleh dipancing. Ini ikan yang boleh dipancing. Ikan ni tidak boleh dipancing kerana sudah dipancing. Kita tukar warna seterusnya. Orang tu yang tengah tengok tu kat mana? Kat mana? Sekarang kat mana? Tak saya rajin korang. Korang kat mana? Orang Korang tengah buat apa? ramai tengah balik kerja, tengah drive. Ada sini. Datang sini. Okey. Sekejap Tengah fokus nak edit Iskandar. Come on Iskandar, you can do it Iskandar. Kata baju mana apa? Boleh Ais? Tunjuk sikit. Apa kerja? Boleh. Sebab tadi dah Tengah edit. Oh, kejap. Sekejap, dia tengah tukar baju. Kita tengok ni seru. bulan depan packing RM100 Sini. Saya nak kongsikan bahawa Iskandar sebagai seorang anak muda daripada Sabah, ya, asal daripada Sempurna, ya, telah pun menyertai triathlon pertama dia pada hujung minggu dan telah menamatkan triathlon tersebut dengan masa yang agak lagi. Lajulah. Boleh kita pikirkan, tapi yang penting adalah dia habis. Kita nak pastikan semua anggota tim Sadiq diwajibkan untuk buat Ironman. Jack dia belum lagi. Jack dalam proses masih sedang dilatih. Dan moga terlatihlah dia dalam tempoh terdekat. Kalau Iskandar pun boleh Jack. Apa alasan dia boleh Jack berikan? Sebab kita nak shoot, ada bukti. Lepas tu bagi orang lain masuk. Apa merepek ni? Aku tak shoot. Tak, masa race. Kalau semua pergi race, siapa nak shoot? Kasi alasan Jack. Tak apa. Aku sanggup hire orang lain. Demi Dia nak hire orang lain. Orang lain make sure jangan dengar offer ni. boleh Jack. Di mana ada kemahuan itu ada jalan. Kalau Iskandar mampu lakukan. Iskandar bila belajar berenang? 2 minggu lepas. 2 minggu belajar berenang tetapi telah berjaya berenang berapa kilometer? 1.5 kilometer di Tasik Putrajaya yang menggerunkan ya. Tasik tu kita masuk baju warna putih keluar Apa tu? warna hijau sedikit. Kalau Iskandar mampu lakukan dalam tempoh masa yang singkat, kita juga mampu lakukan dengan usaha yang baik.
Tapi sekarang ni dia macam sabar seduk lah. Dia kejap pun. Lepas tu saya duduk KL. Tanakan dia. Sejujurnya tanakan lah. Bukan sempurna. Tapi dia ada iras Datuk Seri Syafiq Abdal. Macam anaknya. So tu saya kata dia daripada sempurna. Pakai ni. Pakai ni ke? Ya, siap dulu. Ya, tunjuk. Ini hari tu, bukan hari tu lah, sambungan yang pasal kalau tengok story semalam, story tadi kan, malam tadi, yang pasal iPad. So ini adalah sambungannya. Nanti kalau Kat Lajak apa kita akan buat dekat Muar. so sebenarnya kita dah secure untuk 100 unit iPad. Berapa kos? Diorang dah tengok video kau, amount tu. Kalau aku announce kat sini, diorang dah tak tengok video. Okay, amount dah ada. So at a discounted price. So nanti kita akan tunjuk kat situ. Kita nego dari Apple terus. Lebih setahun. Ai, Saja mereka dah hilang tak? So ni ya Allah, nak sedap-sedap ni Kang. Gembat kepala Kang. Tu lebih. Tengah betulkan lebih. Apa yang lebih tak tahu ni dekat mana. Lebih apa? Lebih setahun. Oh, lebih setahun bekerja. Okey. Saya buat kerja bersama Prima Valley lebih setahun. Bukan saja mereka dah sumbangkan lebih 2. Habis dah nanti orang tengok semua. Kejap. Asal? Sadik tengah tukar baju. Kejap. Pergi tunjuk dia tukar baju. Batil. Dia tengah siap. Tapi tu lah. Okey. Jap. Okey dah siap. Ni tinggal touch up sikit. Baca apa tu? Ini adalah buku yang saya mula membaca, iaitu Prisoner of Geography. Dia sangat penting kerana ini menerangkan bagaimana salah satu punca utama kejayaan ataupun kegagalan sesebuah negara ataupun empire adalah berdasarkan kepada lokasi sebuah negara tersebut. Dia berkongsikan sejarah bagaimana negara-negara terbentuk, bagaimana krisis terbesar di dunia tercetus kerana lokasi dan geografi. Kerana kita saling kaitkan peperangan kerana isu bangsa, agama, isu perang dagang ataupun isu geopolitik secara keseluruhan, tetapi kita jarang tengok masalah berdasarkan kepada geografi, di mana it starts with where you are located. I think it's quite interesting. Dia menerangkan daripada penubuhan Amerika Syarikat, Egypt, Turki, kuasa-kuasa besar, negara-negara kecil, bagaimana kenapa contohnya negara-negara di Afrika sukar untuk berjaya kerana lokasi dan geografi juga, yang dipecahkan kepada kelompok-kelompok negara yang berjaya, mengapa mereka boleh berjaya dan ada yang mereka gagal juga. So it's quite interesting. Saya dah habis lah. So sasaran saya bila habis shooting ni, saya dah habis baca buku ni. So saya rasa tadi dah sampai dah habis more than 50 to 60 pages. Dah lain. Saya boleh finish reading this book today. Yep. Okay. Tunggu touch up kejap. Lepas tu kita patah balik jumpa kat luar. Bantai. Kejap. Mana kawan? Panas tadi. Ya lah. Air mineral ada lagi tak? Ada. Oh, dekat tak.
tengok. Dia tengah baca buku. Alah, dah keluar. Okay, patah balik. Tak boleh. Jadi masih main songkok. Sudah siap. Kita nak masuk. Ayo. Assalamualaikum. Ni baju warna apa? Warna orange yang tak begitu orange. Peach. Peach eh? Peach. Betul ke? Peach. Ha. Masuk boleh tak ke? Hai. Hobi sangat. Apa? Tak bincang. Kejap. Apa je nak naik lagi satu nak tanya boleh? Naik atas sikit. Satu. Ada pisau potong menang. Apa nak kena pisau ah? Gigit boleh? Gigit. Sekejap. Okey. Okay, jom. Dah dapat kita dah? Okay, good. Ready dah belakang sikit masuk dah. Okay, tepuk tangan dekat samping je. Alright, thank you. So, ready? Kamera sini. Smile. 1, 2 and 3. Alright, 1, 2. Alright, good. Okay, better. Okay, ready? Langsung kamera. 1, 2 and 3. Apa ni? Samping sikit. Ha? Tak boleh. Bayus, tarik sikit bawah tu ke depan kasut. Alright, good. Okay, better. Tak boleh nak bagi kan? Ha. Okay, alright. Ready? Camera. 1, 2 and 3. That one. 1, 2 and 3. Now, our body stay on the same position. Ready? 1, 2, 3. Bobby pandang kamera dulu, baby. Ready? 1, 2 and 3. That one nak full. 1, 2, 3. Alright, nak korang. Looking shoulder. Ready? 1, 2. Bobby pakai tangan kanan. Pakai samping. Alright, good. Ready? Bobby jangan gendut sangat. Ready? 1, 2 and 3. Another one, good. Stay. Body. Ready? 1, 2 and 3. Alright, pandang kamera sini. 1, 2, 3. Alright, change pose, Bella. Ready? 1, 2 and 3. Another one. 1, 2 and 3. Body satu. Ready? 1, 2 and 3. Bagi pandang kamera. 1, 2, 3. Cantik. Bella, not looking camera. 1, 2 and 3. Jap, full satu. Bella, not looking camera. 1, 2, 3. Alright. Nice. Ke tempat seterusnya. Okay, video. Okay, jom.
Dah masuk. Bagi berapa dah? 6, 7. 6, 7. Habis 4 lah. Hari ni balik awal. Lagi awal lagi bagus. Dapat bisa tidur. Masa yang mencukupi. Ya Allah. Naik atas kah? Naik atas lah. Orang kat sini, semua kat sini. Shadow. Shadow je besar. Sama saya. Kita bergurau je. Aku nak duduk. Ya. Semua nak. Boleh video kan? Video. Jadi, kalau saya boleh boleh. Boleh ni? Boleh. Dua step. Ini cepat je lah. Oh, Roll. mana Action awak? go. Siapa yang dah ada buku ID betul? Boleh sempat je. Berkilat betul lah. Sempat je. Sempat lagi dua ni. Angkat. Body touch up. Buku berkilat. Osudan ke? Make up osudan ke? Dia berkilat kerana ada harapan Itu dah satu-satu. yang baik. Ini sediakan. Bella okey kan? Bella punya okey kan? Bella okey kan? Yang tu kita shoot Bella satu. Wajib boleh tengok story. Oi. Nyamuk Edis. Bila nyamuk ujak datang, haus adalah penyelamat. Kenapa tidak sama? Try tengok story kau pula. Ni kejap je. Sorry. Ni pun bisi-bisi ni. Kejap. Cantik. Korang Berdua. okay. Nas lagu. Kasih lagu gigit ke? Satu, dua. Nak kasih kaki ya? Kamera. Camera. Yes. Steady. Kaki masuk lah. Kaki masuk. Dia relax buat lagi. Nanti kena bola. Kamera. 3, 2, 1. Konten. Teng.
Pergilah interview. Hello, kita jumpa lagi Nil. Apa tu lifestyle? Sebab konten tak boleh tau. Kita jauh. Ni buat apa ni? Dia boleh tengok live. Dia tengok live. Tidak. Yang dia punya. Okey. Ada apa persoalan lagi tak sebelum kita tunjuk? Sebab ada beberapa di tengah shoot ni. Nanti kita akan patah balik ke pasangan. Okay. Sekejap lagi kita patah balik. Okay, kita tunggu dulu. Sementara itu, bagi yang terlepas tadi, cuba kira dalam ni ada berapa ekor ikan. Siapa tu? Macam mana? Satu ekor ikan berenang-renang. Dua ikan berenang-renang. Kalau balik, ni yang dibolehkan tunjuk. Jalan dengan lenggang-lenggoknya, dia jalan berdukung. Gembira lah. Senyuman yang mengagunkan. Tak tu lah, nak tipu lah tu. Mengayukan bermula lah. Kalau I gembira sebab you buat I gembira. Yalah, saya kan nak buat nangis tu. You tak pernah buat I nangis. Pernah, tapi menangis yang gembira. Menangis kegembiraan. Ayuh, kita tukar baju. Baju yang keberapa dah? Saya pun dah tak ingat dah kita tukar baju ke berapa. Ke-8. Masya Allah. Kita dah masuk ke baju yang ke-8. Tapi saya nak ceritakan, saya rasa rekod adalah pada hari Ahad ke hari Sabtu kita buat 55 baju. 55. Saya pun tak tahu macam mana boleh buat 55 baju. Okay, Jack. Nampak letih. Dia jangan menggunakan kata letih. Macam nampak bertenaga. Kalau letih pun kita perlu menipu diri kita bahawa kita bertenaga. Sekejap, tukar baju kita. Okey, patah balik ke sini dulu. Dia kata Is lagi. Yes, dah sampai mana? Sampai mana? Sampai mana? Saya nak cakap rahsia tengok nanti ya. Tapi ada lah. Ni apa? Wish, dah pula tertunjuk harga. Buat hal lah ni. Jimat yang Tak boleh, sini je. Handphone aku dah ni lah. Nanti balik lah. Nanti balik? Tak ada. Lain tak ada. lain tak ada. Kenapa boleh lain tak ada? Tak tahulah, saya tak kerja telco. Saya ada wifi je. Saya ada wifi. Ada? Ada sebab ada Password ada? Kebun rimba. Sini huruf kecil. Kebun rimba. Nama tempat ni lah? Senang kan?
Barulah boleh masuk. Jimat yang teramat dibeli di kedai atau melalui hotel orang tua. Melalui orang tua itu dari 150 semua okey juga dia main-main. Ya, cari. Dah. Belum. Yang ni ada. Yang ni tadi handphone kita. Ni live ni ada. Ini ada. Ini okey. So, kita dah masuk lagi berapa hari ni je? 9. Kita hanya akan habis dalam pukul 10 malam. Back to back 8 jam. Kita pagi tadi cepat-cepat parlimen dapat mengajukan satu soalan berkenaan penstrukturan semula kurikulum Kementerian Pendidikan. Lepas itu terus ke sini untuk shooting back to back. Dia kena buat sebegini supaya kita dapat meraih dana untuk muat. Nanti korang akan dengar malam ni saya akan keluarkan satu video pengumuman yang baik lepas berbulan-bulan berusaha bekerja menyimpan duit untuk menjayakan salah satu inisiatif pendidikan bagi anak-anak di Muar. Dia memang memakan dana yang sangat besar, tetapi walaupun memakan dana yang sangat besar, saya agak yakin dia akan dapat memanfaatkan ratusan anak-anak kecil, tapi insya-Allah berjiwa besar untuk berjaya mengeluarkan keluarga daripada kepompong kemiskinan melalui pendidikan. Pakai samping lu. Okey, dah menang. Kaut semua. Siapa tu? Yang ni dah belum? Okey. Ni warna yang belum. Saya tanya orang. Ada biru, kelabu, kuning, Sebab tu saya ada kan? purple, hijau, Tu yang macam dekat kan? rich brown. Ini kan video. Jom. Dah. Bilang dah gerak. Ada beberapa yang aku boleh tunjuk. Pakai kasut tak boleh? Ha? Yang lain. Tu.
kiri. Okey. Aku cuba lah main dalam. Ada sikit baju. Buk. Okay, good. Okay, ready. Ready, outside. Masuk side sikit dalam. Masuk side sikit dalam. Masuk belakang bela sikit. Okay, good. Lepas tu turn sikit. Ada kat sini. Lagi. Sini lagi. Okay, nice one. Baik, bela keluar sikit je. Okay, jap. Ready? Kita test dulu. 1, 2, 3. Ya, tengok dulu. Cantik. Cantik, okay. Okay, alright, ready? Alright, ready, 1, 2, 3. One more time, stay. 1, 2, 3. Nice. Alright, one more. 1, 2, 3. Baby nak pandang sana, Baby? Tolong pandang sana je. Alright, good. No, pandang tolong sana. Okay, good. Nice one. Ready? Kanan. 1, 2, 3. Ya, half body satu, half body. Ready, 1, 2, 3. Alright, both you guys pandang kamera. 1, 2, 3. Baby masuk dalam sikit. Sikit je. Okay, good. Alright. Tangan kat samping. Baby. Alright, good. Ready, 1, 2, 3. Jap, stay pandang kamera nak. Jap, ready, 1, 2, 3. Alright, pandang shadow. Pandang shadow. Ready, 1, 2, 3. Another one, jap, stay. 1, 2, 3. Alright, jangan half body. Pandang shadow, stay. Pandang body. Alright, good. Ready, 1, 2, 3. Alright, change pose. Ready, 1, 2, 3. Pandang camera, change pose. Jap, stay. 1, 2, 3. Alright, another one, half body. Ready, 1, 2, 3. Change pose. The last one. 1, 2, 3. Pandang camera. Alright, good. Nice. Okay. Alright. Video masuk. Video masuk. Dia lapar ke? Ya? Makan. Kita. Maksudnya lapar. Okey tu lah yang lapar. Ni hasilnya. Okey, jom. Mana? Oh, nampak ayam. Sorry. Tahu aku ambil aku punya ni. Tak, dia orang ambil. Oh, ini tak lebih lama lah. Wow. Boleh? Kita boleh? Jom. Tahun lebih lama dah. Wow, macam tu. I'm ancient. Lebih lah. Awak tak lapar ke? Tak buat dia lagi dengan aku ni. Dah, slower. Nenek. Dapat 100. Memang KL betul lah, slower. Itu bukan KL. Itu kan Singa. Mountains. Saya dah datang. Kita pergi malam. Bye.
Okay, saya nak close up. Betul-betul close up. Bella. That's right. Tak apa. Memang rasakan tak nampak lighting, kacau belakang dah. Kamera 3, 2, 1 and cut. Solo. Kejap. Bella dulu. Bella dulu. Yang ni Bella. Okay. Depan satu sandal. Saya ambil alih kejap. Look at that. Pose. Betulkan butang apa yang nak dibetulkan? Sambil santai kita bacalah komen-komen dulu. Guna gimbal apa? Lawa kena baju Bella ya. Apa-apa kan ada dipakai lawa. Assalamualaikum. Maaf daripada Ranau Sabah. Saya rindu nak ke Ranau dulu. Selalu ke Ranau. Tak adalah Bella macam je penat. Kesian. Tak cuba tidur. Habis rumput sengit lah. Okey, Bella nak buat satu post. Bella macam ni, pegang ni. Macam tu ya. Ya, saya memang baca buku bukan petang je. Pagi, petang, malam saya baca. Salam daripada KK. Okay, ready? Roll. Apa tak letak beg kuning? Kerana kawan saya tak boleh letak beg kuning. Tidak dibenarkan. Stay. Jalan lain. 3, 2, 1 and camera go. Yep. Stay and cut. Lagi satu. Mestilah cantik. Naiklah. Jom, tangga. Yep. Okay, cukup. Rapat dengan tiang ke sini. Yes. Ready. Cantik lah ni baju-baju Pravele. After shoot dinner first. So kita orang shoot dah habis pukul 10 malam guys. Hi, hello. Waalaikumsalam. Suina, yes. Tadilah panggil. Yes. Shooting habis sudah. Cantik. Oh, tadi dah beli. Oh, thank you. Siapa nama tadi? Alamak. Nora Fidah Offman. Thank you sebab beli Dipmat. Siapa yang belum beli lagi? Dipmat Belova. Okay, kita nak buat bagi walk 2 step daripada sini kan. Hi, and dari Australia. Okay, macam tu je. Action. So, yep. And pose. Thank you. And dah beli Dipmat. Berapa je lagi? Cut. Lagi. Content. Kita dah gerak dulu. Kita jumpa kejap lagi.